Okey, menarik komen ni. Persoalannya adalah tentang adakah sekarang masa yang terbaik untuk membeli emas? Kalau tengok pada perancangan Fed macam belum sesuai lagi. Saya boleh faham dari mana soalan ini datang. Di sini perbezaan dari sudut perspektif. Dari sudut pelaburan, ya betul, saya setuju. Ada yang membuat analisa bahawa harga emas akan jatuh dalam trend menurun. Federal Reserve most probably dia akan meningkatkan kadar faedah ataupun mengekalkan kadar faedah pada paras yang tinggi. Jadi emas ada kecenderungan untuk jatuh lebih rendah. Tetapi dari sudut pandang seorang penyimpan emas, konteks-konteks ini mereka tak perlu tahu. Sebab asal ada peluang, asal ada bajet untuk membeli emas, untuk menambah jumlah emas simpanan mereka, mereka akan beli. Sebab itulah kalau dealer public gold, saya yakin naratif semua dealer public gold sama, iaitu menjadikan emas ini sebagai satu simpanan. Jadi kita tak perlu monitor harga setiap hari. Kita tak perlu andaikan harga emas akan turun ke naik. Sebab eventually kita dah tahu harga emas dalam long term akan naik dengan lebih tinggi. Boleh cecah RM1,000, RM1,500 per gram. Jadi fokus saja untuk long term. Dan pergerakan harga emas short term ini kita pejam sebelah mata je lah. Sebab kita fokus kepada pertambahan bilangan gram. Analisa ini kebiasaannya apa yang kita namakan sebagai educated guess. Pada asasnya hanya tekaan sahaja. Cuma ialah berpandukan ilmu yang ada, berpandukan statistik, data dan yang mereka ada. Tetapi ini tidak bermakna mereka dengan yakin boleh kata harga emas boleh bergerak mengikut apa yang mereka predict. Sebab sebelum ni ramai yang melihat harga emas akan naik dengan lebih tinggi. Sebab Presiden Donald Trump lebih suka kadar faedah pada paras yang rendah. Tetapi realitinya sebaliknya yang berlaku. Sebab berlakunya peperangan antara US dengan Iran. Jadi ramailah investment bank yang mengubah mereka punya analisa. Maka okey, harga emas mungkinlah tak setinggi yang mereka asalnya predict. Jadi in the end, prediction ataupun analisis ini hanyalah educated guess, andaian yang berasas sahaja. Mereka tidak boleh meramal pergerakan harga dengan tepat. Jadi sebagai penyimpan emas, kita tak perlu pun habis emosi untuk mendengar semua-semua andaian educated guess ini. Apa yang penting bagi kita adalah untuk menambah jumlah simpanan emas kita. Itu sahaja. Harga emas kalau turun dengan mendadaknya, boronglah dengan lebih banyak. Itu adalah masa yang sesuai untuk kita membeli emas dengan bajet yang sama, tapi kita akan dapat lebih banyak gram.